Kenapa suruh dia tak balik? Kejut aku tengok aku ni cantik sangat tadi. Chemistry is not just a subject. Tengok ni, comel. It's a way of thinking and exploring. Tak nak. Tengok ni. Weh, hujan. Tapi comel duk. Tak nampak? Kenapa minion tak ada macam ni? Sambung-sambung yang ni. Nama apa? Tak tahu. Apa yang jatuh tadi? Hidung aku nampak mati saya ingat. Macam mana? Aku baris kau. Belah sana. Jadi suka berangan. Dalam dia. Oh, ada Mia. Sambung. Watah. Bye. Hai rakan-rakan, saya ada kejadian yang lawak pada hari ini. Hai semua orang, sekarang kita tengah buat eksperimen bio. Kita orang tengah tunggu. Damia. Inai. Dekir dah tak nak lah. Fighting semua orang. Ini punya. Sofia punya. Tapi ada sikit. Ni dia orang masih lagi berjuang. Fighting rakan-rakan, fighting. Mengakui. Kita tengah tunggu dia kering. Tak tahu macam mana. Macam mana tunjuk? Tengok Lim. Lawa lah dia orang. Okey, dah tu je, bye. Nampak tak gol tu? Mana makro? Ya, aku ni tak ada lah. Guna kau punya. Aku tak ada makro. Bah. Oh ni ada. Aku tak nampak. Nampak tak gol tu? Tak nampak kan? Tu gelap. Silap. Bukanlah. Nampak sekali je. Mana gila? Asal kau kata salah? Kenapa salah ni? Panjat. Kau nak tengok. Ya, aku tanya Film tapi nanti mesti dia baca silver. Masalah aku. Weh, aku dah edit tapi tak mampu nak edit sebab banyak sangat. Nantilah balik rumah. Dapat tak? Ya, brown, black, yellow and brown. Tapi baca lah ni. Damia, kau kira berapa? Ini apa yang salahnya aku je? Oh, dah jom sini jawab yang nak.
Tapi kat sini nak tapi dah darab dengan telur sikit. Telur sikit kan tak ada telur. Macam nak tahu dia kilo untuk tak. Kalau cikgu apa? 10. Mana aku ni? Less energy loss sebab makin banyak level dia, makin banyak energy loss dia. 10% lama-lama boleh habis. Jadinya lagi sikit profit level dia, lagi sikit energy loss dia. Lepas tu kita ada cara untuk kira energy loss. Kat sini kalau ternampak initial energy tolak dengan final energy. Tu jangan terbalik. Kalau terbalik takkan dapat jawapan. Dan ini satu contoh ada dekat slide 37 dekat lesson note. Lepas tu yang ni kira asing tau kan, dia punya kiraan tadi kan initial tolak final kan. Boleh je kalau nak terus initial tolak final over kan terus ke initial dia. Boleh je. Kalau kat sini kurang kira asing. Sebab dalam lesson dia tunjuk asing, jadinya akan dapat jawapan 80.7. Ada. Belum balik. Oh, dia bagi table di belakang tu. You memang tak akan lari wak. You akan serasa guna benda alami. Kalau ada equation. Kalau equation salah semua. 1 mol Ag 96 Dia macam ni kan. Macam ni. Masa dia macam ni, tiba-tiba force dia ke kiri. Ni apa? Kenapa dia pose dia ke kiri? Tahu dekat situ. Itu tak baik. Dia tu buat macam ni, dia macam ni. Nanti yang guru kita dah main-main juga. Mirror on the wall, who's the prettiest of them all? Me. Saya. Madam, try. Live. daripada shilling. Keluar daripada shilling. Faham tak? Keluar dia dari Atas ni kawasan larangan paling tukar kan? Cin, you nak cendol tak? Cin, you nak cendol? Muka dia merah nak mampus weh. Apa yang dia aku kat sini? Sekejap eh. Tadi pun mak dia nak tahu mas. Dia rasa lemas tak? Dia tak petang dia. Tapi kena. Kena siapa ni? Macam nak kering ke berapa? Tadi kan ada dalam tas tu.
Kerasnya hati masih gagal mengerti. Bangunlah di malam sunyi bertanyakan pada ilahi. Adakah kau rasa apa ke lagu apa? Oh, Kafi. Esok lagu apa dia? Esok lagi dah bang. Kenapa esok ada apa? Tanyakan pada ilahi. Aku akan buat-buat tak tahu. Kalau dalam menang, hatimu takkan tenang. Weh, pada buat vlog lagi weh. Dah asyik jauh sekali ekstremis. Aku harap Dia punya kau tengok tak YouTube dia? belum. Cover dia muka Iman. Dia mak Iman minta kan dulu. Gini. Kena Iman minta kan. Apa kecil? Nanti memang muka dia kecil je. Dekat kat tajuk tu ada kepala Iman. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Adakah kau lupa ataupun kau buta kalau aku haba? Nampak aku weh? Tak nampak. Gelap lah. Benda big dada besar. Aku duduk lagi ganas daripada korang duduk. Memang daripada awal macam tu kot. Hello. Apa macam? Kita kat mana? Kita tengah tengok bola. Tengok bola ke? Tengok bola ke guys? Tak guys. Oh, dia sepak bola pun tadi. Fuck. Tak sempat record pada. Tak sempat record. Tadi dia sepak bola guys. Cantiknya. I like it. Jadi sekarang tengah melihat-lihat manusia yang bernama kan? Tengoklah. Weh, kau tahu tak? Aku nak ice blended. Please, tolonglah. Kenapa dia bagi aku air? Daripada malam tadi aku dah digula-gulakan oleh akak tu. Aku nak ice blended. Tengok ni, Eli belanja syuhada mocha. Tapi dia sendiri tak dapat apa yang dia nak. Nak ice blended. Lepas tu sekarang dia tengah buat apa? Dia main gigit-gigit ais. Okay. Bye. Boleh ni fan cam ke? Jauh now dia pergi. Ya Allah. Aku telah lakukan itu dari pandai. Aku telah tu ni sini. Guys, kami dah berjaya dengan kami punya plan nombor 1. Okay. Tu. Go. Which one? Tu yang masih Fun run. Yeah guys. Semangat Neon. Dia makan Neon. Okay guys. Kau tengok Najah. Tak nak. Tak nak. Seorang nak pergi. Ayah. Tak tahu lah nak pergi mana. Ayah, tahu nak pergi mana. Kita nak pergi mana. Apa benda ni? Tak nak bodoh. Cepatlah babi. Tak nak. Ya Allah. Kenapa semua ni? Stop. Seorang nak pergi MIDC. Seorang nak pergi MIDC tapi tak tahu program apa. So, bye. Ni siapa ni? Yang. Ni handphone Yang dengar lagu-lagu macam ni weh. Ni lagu-lagu mak aku kau tahu tak? Kerana
Suria FM dia tu. 87.8. Inilah cintaku. Dah pukul 4.11. Okey, Lim. Sabar, Lim. Sabar. The previous class actually. Bukan 10.25 lah. Lim nak nangis. Cik tengok. Lim, are you okay? Okay, siap. Moral of the story. Don't Siapa tu? The one. Aku Han Sohi. Weh, aku Dennis je buat. Weh, aku kat Minion. Handsome ya. Tapi terbalik tu. Dah tak tahu. Mana aku? Oh, dekat shoe. Dekat shoe. Okay, 1, 2. Action. Fokus. Deng deng deng. Aku water yang biji. Kenapa dia kau terbalik? Terbalik. Tak. Zarin. Ambil nama orang. Siap. Gambar-gambar. Aku yang gambar dia ni. Kau tengok dua orang tu. Anti-social. Dia tengah tunggu Raja. Raja biasalah dia. Aku kalau orang kalau aku rasa macam penyampai dia ingat dia play Jackson. Banyak ni. Nak bagi penat dia. Time-time ni betulkan tudung ah. Aiman kenyang. Menikmati. Kenapa aku cakap apa? Semakin hari dalam keselamatan sehingga menjauhkan diri daripada Allah.